Tengah urgent geng. Sekarang ni lautan jualan ni sebab kita kalau untuk jadual kontainer boleh baca macam biasa setiap tahun. Sekarang ni masalahnya kita tak boleh baca bab pembelian customer. Sesatu orang tanya Boyjan, banyak yang tanya nak beli online. Kenapa Boyjan tak boleh jual online sekarang ni geng? Sebab totally banyak sangat barang dah sold, so bertumpuk delivery. So perancangan macam makin tahun makin pembaikannya makin dibuat, cuma kita tak boleh baca bab tsunami pembelian. Tsunami pembelian ni macam korang tahu lah, ni semua habis dah sold. So sekarang ni Boyjan perlukan driver lori 2 orang, Clarendon 3 orang. Mana yang nak kerja ke, tapi korang tahu je lah, titik Boyjan, customer Boyjan ni jauh-jauh. Ada yang dekat, okay, ada yang jauh-jauh, utara, selatan, pantai timur. So sangat urgent diperlukan. Singapore je Boyjan dah ada driver dia. So yang boleh jaga barang dengan baik, yang kerja dengan baik dan sayang customer, tu yang paling penting Boyjan nak. Sebab ada tu kan ramai yang minta kerja tapi Boyjan ni pun sold, tak sempat delivery geng. So senang kata, ini Boyjan tak boleh nak kata apa. Boyjan pun macam barai habis. Dari sebelum bulan 1 pun dah barai habis untuk delivery barang customer. Alhamdulillah. Saya dah cakap ada tu kan banyak yang minta kerja, tapi masa tu belum ada kosong. Sebab segalanya teratur cantik. Sebab semakin lama berniaga, kita semakin pandai susun. Cuma untuk 2025, 2026 ni jualannya semakin teruk geng. Maksud dia customer semakin ramai membeli serentak, beli. Sampai yelah, kita kalau ikutkan aturannya, kita dah ngam untuk deliverynya, ngam, semua ngam, cantik. Rumah ni tahun ni, ya Allah ya Tuhanku, lagi teruk lah geng. So pembeliannya terlalu banyak. So minta kalau mana yang ada driver nak kerja dengan Clarendon, yang Boyjan perlukan, terus datang gudang Posijan geng. Kali ni kalau korang elok ke apa segala, mungkin terus diterima kerja. Ya cik. Oh ni hantar Kuantan ni. Ya.